Di pagi Sabtu yang indah ini, saya masih lagi ke sekolah. Okey, tujuan saya pada hari ini adalah untuk buat tag nama bagi setiap hasil karya murid. Dalam pameran ni, tag nama ni memang sangat penting. Tak ada tag ni, maka tak jadi pameran. Bukan apa ya, tujuannya supaya murid-murid yang hadir ni dapat tahu siapa pelukis bagi setiap karya yang dihasilkan di pameran tersebut. Dalam tag tu, dia ada nama, kelas, alat dan bahan serta tajuk dia ya. Kat sini kita susun betul-betul dan kita potong ikut ukuran yang telah ditetapkan. Selepas saya type, biasanya saya akan laminate dulu ya. Selepas laminate, saya akan potong seperti dalam video tu lah yang anda tengok. Selepas settle potong, kita lekat satu per satu. Saya lekat menggunakan double side tape di atas setiap tag nama tu. Kalau ada 100 kali saya kena potong. Oh, letih, lenguh tangan. Tapi tak apa, kita layankan je. Ini dia hasil yang telah siap. Yahoo! Memang best gila, gempak. Ada tag nama, nampaklah profesional. Okey, hari pun hujan, saya pun dah tak boleh nak buat apa. Jom kita balik lah ya. Orang kata hujan-hujan tak elok, nanti kita dengar suara yang bukan-bukan. Okey, ciao. Tiba. Hujan-hujan lapar kan? Sedap ni.